Bagi etika komunikasi media sosial, yang pertama adalah bertutur dengan sopan. Kita hendaklah berkata yang baik dan elakkan diri daripada mencaci, menghina dan juga berkata kasar terhadap orang lain walaupun kita tidak bersetuju dengannya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkara yang baik dan benar. Seterusnya, kita perlulah sentiasa menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum bertindak untuk menyebarkannya kepada orang lain. Hal ini penting bagi memastikan setiap perkara yang dikongsi adalah benar dan bukan berasaskan kabar angin semata-mata. Agama Islam sendiri telah menekankan konsep tabayun. Hal ini ada dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, datang membawa berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya. Selain itu, kita seharusnya tidak berkongsi hal pribadi, alamat dan juga masalah kehidupan yang kita lalui. Hal ini kerana terdapat individu luar yang akan mengambil kesempatan atas kesempitan yang kita lalui. Seperti yang kita ketahui dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 telah berkata bahawa janganlah kita mengintip dan mencari kesalahan dan keaiban orang lain. Selain itu ialah isu 3R. Isu 3R merupakan race, religion dengan royalty. Isu 3R ini merupakan isu yang amat sensitif dalam konteks masyarakat di Malaysia. Jika tidak dijaga dengan baik, hal ini boleh menyebabkan berlakunya perpecahan antara kaum. Tegasnya di sini, sebagai pengguna yang berintegriti, kita haruslah menyimak atau mensahihkan perkara itu sebelum disebarkan agar tidak berlakunya maklumat palsu yang boleh menggugatkan atau mengganggu keharmonian negara ini yang selama ini kita telah capai. Hal ini telah jelas ditulis dalam surah Al-An'am ayat 108. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghina yang mereka sembah selain Allah. Mereka akan menghina Allah dengan penuh kedengkian kerana kejahilan. Demikianlah kami menjadikan setiap umat memandang amalan baik mereka. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali. Lalu dia akan memberitahu mereka apa yang telah dia kerjakan. Terakhir adalah menghormati hak cipta dan hasil kerja. Kita perlulah sentiasa menghormati hak cipta dan jangan sesekali mengaku hasil kerja orang lain sebagai hak milik peribadi ataupun menyebarkan tanpa kebenaran pemilik asal. Hal ini penting kerana setiap hasil gambar, video maupun penulisan merupakan hasil usaha dan kreativiti individu tertentu yang perlu dihargai. Oleh itu, tindakan memberi kredit seperti menyatakan nama hasil karya tersebut dan tag akaun asal merupakan cara kita menghormati hasil titik peluh mereka menghasilkan karya tersebut. Secara tidak langsung, amalan ini dapat dielakkan daripada isu plagiat dan juga dapat menunjukkan integriti kita sebagai pengguna media sosial yang beretika. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 ada menyatakan, dan kamu janganlah mengambil ataupun makan harta orang lain di antara kamu dengan cara jalan yang salah.